3 item saja yang boleh ditandatangan. 3 item saja yang digunakan untuk ditandatangan. Boleh bergambar. Kalau boleh selfie, kita minta jauh-jauhkan dahulu. Okey, pas saja handphone anda kepada tim kami. InsyaAllah kita tolong ambilkan gambar anda secantik, seindah selawar yang mungkin. Pas untuk anda. Betulkah? 3 item. Jangan berbohong. Nah, tu now. 3 item saja. Okay, item yang seperti biasa yang mana dah selalu join meet and greet, anda dah tahu prosedur macam mana. Terima kasih di atas kerjasama anda. Kami sangat-sangat menghargai. Yang kali pertama yang ada claim kali pertama untuk sesi meet and greet, kita ucapkan selamat datang kepada Encik Faizal kali pertama ya. Terima kasih. Kali pertama untuk 16 Mac. Seperti biasa, kita masih menunggu ketibaan Datuk Sri Siti Nurhaliza yang akan sampai bila-bila masa saja lagi. Belum datang guys. Sesi meet and greet seterusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah pun hadir untuk meet and greet ini, yang telah pun membeli produk Simplicity ataupun produk saya yang lain, iaitu ada Afia by Siti Nurhaliza, ada View City. Ya, jadi saya tak nak buang masa, kita akan mulakan sebentar saja lagi. Tapi sekali lagi saya nak ucapkan selamat datang juga kepada semua pengunjung-pengunjung Pavilion Mall Kuala Lumpur. Okey, bagi yang ingin turut sama, anda bolehlah purchase produk saya di bahagian bawah ni, di booth bawah ni. Bernilai berapa? 180. Kalau 180 beli barang saya, insya-Allah boleh sama-sama untuk sesi meet and greet bersama dengan saya di atas pentas. Okey, jadi saya tak nak buang masa, jom kita mulakan sekarang. Sebelum tu ada permintaan daripada tim nutrisi. Sebab pagi tadi dia dah buat explanation pasal Grain Me Up. Bersama audience di sini, kita menjemput tim pakar nutrisi untuk sesi bergambar. Boleh. Kita bagi ruang kejap. Okey, dipersilakan sebelum kita start. Untuk Grain Me Up tadi. Okey, kita beritahu apa dia. Grain Me Up adalah minuman multi-grain yang terbaru yang saya keluarkan. Anda boleh dapatkan pack percubaan. Ya, betul. Sebenarnya pack percubaan kita bagi free saja untuk anda mencuba rasa dia, sebab ia adalah multi-grain yang sihat. Ada probiotik juga. Betul. Ya, dia juga rasa coklat dan saya rasa bagus untuk kesihatan kita lah. Kita dalam bulan Ramadan ni kan. Betul sangat. Sebab Datuk, dalam tu ada 18 biji rin yang kita letak. Sangat-sangat